Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam segmen Borak Baba. Jadi kita ada tetamu khas daripada komuniti Bubble Space dan juga rakan seperjuangan dalam Baba Muda. Jadi kita jemput tetamu kita di tempat yang baru lagi. Di mana? DC Barbershop, DC Barbershop, Kuantan. Kelantan. Area mana ni? Area Sungai Isak. Okey, Sungai Isak. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan memperkenalkan tetamu kita. Nama panggilan, orang kata nama manja. B lagi ke kan? Okey, jadi boleh perkenalkan sikit latar belakang sebelum ni, orang kata sebelum jadi barber tu, jadi apa dulu? Masa ada masuk ke mana dulu? Boleh kongsikan dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya tak payah nama penuh ke? Kena nama penuh juga? Ikut depend. Ikut depend lah. Okey lah. Nama penuh Muhammad Afizuddin. Biasa orang kampung panggil Din lah. Saya berumur 22 tahun. Dan sebelum saya jadi barber ni, saya belajar marasah. Pondok juga. Sama macam Anep. Sama macam Anep. Anep, Jadi Luke pun dengar macam... bukan kan? Luke. Jangan cerita. Tapi cerita Okey. ada lah. Okay, so jadi saya belajar di pondok dalam masa 6 tahun ke 5 tahun saya tak silap. Kemudian saya keluar dengan asbab lah. Sebab dan kemudian boleh terdetik nak jadi barber ni sebab yalah kita dah lah belajar pun tak berapa sangat. Menyusahkan mak ayah lah. So kita pun follow the flow. Mak khabar pergilah belajar gunting rambut. Dan saya pun follow lah, ikutlah cakap mak. Sampailah Jadi start rasa barber tu di habis pondok, bukan je semasa. Ya, bukannya belajar dalam asrama ke bukan. Saya Jadi keluar-keluar dalam tu. bidang rambut tu sih tak ada, memang Tak ada. tak ada minat lagi. Tak ada. Tak terdetik apa pun masa nak gunting rambut ke apa. Memang saya je fokus nak belajar masa tu. Macam tu. Dan nak berhenti tu pun tak terniat nak berhenti sebenarnya. Tapi dah lah. Tuhan dah tak pilih kan. Dah tua. Dah tua. So keluar-keluar. Barulah terdetik ikut mak. Ikut mak je ni. Mak khabar pergi gunting pergi je. Sampailah sekarang Alhamdulillah. Saya bekerja dengan orang. Selepas belajar tu saya belajar di Giat Mara, Kuantan, Sungai So. Belajar kos SGR, seni reka gaya rambut selama 6 bulan je. SKM tahap 2 je. Lepas pada tu saya start kerja dengan orang selama setahun lebih lah. Nak kat 2 tahun lah. 2 tahun kita Kerja ambil tu di area mana? Di Rish Barbershop Pematang Badak ni je. Depan dia. Matang Badak juga. Masa tu tahun 2000? 2022. Saya tak silap 2022 ke? So ambil SKL tu tahun 2020? 21. Saya kena... Okay. Barang dah Dia barang belakang. Lupa sikit lah. 2022, 2021 lebih kurang. Setahun lebih ya. Setahun 2. Lepas tu ni pun dan kedai yang saya ada sekarang ni pun DC Barbershop ni semua pun saya ikut mak ni semua support mak ayah lah kuat ni senang. Orang kata tanpa restu mak tanpa restu takkan mak berjaya. Ni pun sebab ikut maknya ada lah sebuah kedai ni nama ni. Alhamdulillah. Okay, tadi sebut nama kedai ni DC. Benda masuk DC sebab dulu dengar cerita orang kata Cobra kan. Jadi mana datang mai DC tu? Apa benda sebenarnya? Ramai juga tanya soalan DC. DC ni ramai yang kata macam Den cute ke, Den comel ke. Gambar bukan. Den curly kan rambut saya kan memang asal kerinting ada wavy kerinting. So masa tu saya nak letak Den barber je. Tapi masa daftar SSM tu ramai sangat dah pakai Den barber. So saya tak bagi So tak tahulah dia ramai random dia letak DC sebab kita tiba-tiba teringat rambut rambut curly so letak nama DC Den Curly. Den Curly. Ya, Den Curly Barbershop. Aku ingatkan curly dia. Okay, jadi dia sendiri pun orang kata banyak join, orang kata event-event, orang kata kelas-kelas lah yang antara orang kata anjuran Bubble Space ni ataupun Faiz ni Okay, daripada sudut perspektif dia rasa benda ni possible ke ataupun orang kata tak payah buat ke? Orang kata perlukan wujud komuniti tu di Pantai Timur ataupun Pahang sendiri? Perlu benda tu perlulah untuk kuatkan lagi benda. Kenapa dia rasa perlu? Masa saya ni saya lebih nak kenal je dari segi nak silaturahim dengan barber-barber yang sama-sama hobi dengan kita kan. Satu lagi untuk benda-benda ni boleh menambah lagi kita punya knowledge tentang ilmu-ilmu pasal rambut. Jadi orang kata lah tak tahulah ni apa yang aku pernah tapi takkan dia rasa dia tengok Pahang dia ada komuniti macam tu, kira boleh berkumpul kan. Jadi adakah orang kata sebab dia dulu belajar Giat Mara kan. Jadi adakah dia rasa kalau student-student luar tengok, adakah dia rasa macam bestnya ataupun kalau dia letak di situasi orang lain tengok ada komuniti yang bersatu macam ni, adakah dia rasa best ni macam ni?
Best. Benda tu best. Best. Sebab dia macam kita kata suasana ni nak cari suasana. 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 Okay, dia tadi cakap dia daripada Tafiz pergi ke Giat Mara kan. Lepas tu buka barber shop lah. Okay, setahu aku dia ni umurnya apa kata masih muda lagi kan. Ada tak halangan yang orang kata liku-liku buka di kedai ni, tiba-tiba dia kata, kau ni pahal pula saya lah market aku. Kau pahal pula masuk kawasan aku. Ada rasa kita faham, kita orang muda, kita berniaga, Ya, kita open minded, kita tak kisah. Tapi ada tak ada datang-datang orang kata ideologi orang lain yang marah kita kata, kau ni masuk, ada tak rasa benda tu halangan ke? Ataupun ada tahu. halangan yang lain? Benda tu pernah berasa dan memang selalu je berasa dah kita tengok kita pun player baru kan dalam kawasan ni. Dengan kawasan yang ramai jugalah banyak juga kedai-kedai barber. Tapi benda tu tak macam mana, takkan kita nak berasa benda tu kita nak tutup kedai, takkan kita nak roboh pula kedai kita buat, kena move on lah, kena terus juga. Cari je lah rezeki masa-masa. InsyaAllah rezeki tu kan milik Tuhan bagi rezeki. Jadi dia tak ada simpan dendam. Ada benda tu kita orang relax. lama marah kan kata, kau masuk kawasan aku, kau tak ada marah. Kan tengok, takkan kita nak down manjang, kan nak roboh Tadi pula. tanya tu anak siapa tadi kan? Tak ada. Dia yang dia masuk better kan? Better apa dia yang masuk sebenarnya? Ada berapa better dah masuk? 3 sekarang ni. 3. First di mana? First di East Coast Mall, di East Coast Barber Better di Mega Mall dah yang Bulan 5 baru ni lah. Bulan 5 baru ni. Lepas tu second di Jengka di Blossom Barbershop yang cabang kedua. Yang ketiga Expo Asia KL tu lah. Expo Asia. Okay. Dia rasa lah dia orang kata kita tanya sama-sama barber awam lah. Kita bukannya atas-atas lah. Kita awam lah. Jadi dia rasa dia tengok better macam tu. Orang kata possible tak ada kroni ni tak sebenarnya dalam better ni. Jawapan jujur lah kata kita natural kata. Kita sudut pandangan kita. Kita tak tahu, kita bukan kerja belakang tabir lah. Benda macam tu saya tak tahu, dan juga kalau nak cara lebih-lebih pun saya tolak tepi lah. Sebab saya pun baru lagi, baru sangat dalam bidang barber pun baru, dalam bidang nak join better ni pun baru. So senang kata ayat sedap tin daripada nak cari pengalaman, nak cari vibe ialah suasana. So kalau bab kroni tu kalau ada kita tak jauh ha. Pergi yang nak kroni pergi lah. Okay. Din baru kat sini yang kata baru ada gunting, masa baru masuk mesin cuci lah. Jadi dia rasa kenapa barber ni bukan sahaja menggunting. Kenapa perlu ada servis-servis lain? Macam mana cakap, benda ni macam-macam boleh. Daripada segi nak tambah sale boleh, nak meningkatkan servis kita boleh, dan juga cabang nilai. Cabang tu lah benda tu. Cabang nilai tu. Semuanya boleh, memang banyak sebab boleh. Kalau betul-betul kita memang tekan benda-benda gini, macam-macam kita boleh buat. Kualiti kita jaga semua pasal perm, chemical cuci ke, tentang servis-servis kedai dia boleh. Kita boleh kembangkan macam-macam lagi. Okay. Jadi produk apa yang depan kita ni dia? Barber Brain. Ubat untuk perm. Ubat untuk perming. Korean perm, down perm. Inilah ubat. Dengar macam jauh ubat ni mendarat daripada Thailand dengar kata. Daripada Thailand mendarat mari tu Barber Brain. Jadi sebenarnya tadi sebelum kita buat podcast ni kita ada buat sesi sharing. Ya, betul. Bukan mengajar, kita orang kata kongsi ilmu. Okey, jadi tadi kita kongsikan tentang Korean perm menggunakan ubat ni. Okey, bagi Din macam mana ubat ni? Okey ke? Kata so far saya okey. Okey lah, nampak okey. Result dari segi bau dia ada ke busuk sangat ke? Kalau macam saya ni saya tak bersihat, mungkin agak merik sikit lah. Agak merik sikit. Okay. Ubat pertama dia? Ubat pertama dia. Agak ketekok sikit lah ubat dia. Lekat sangkut sini. Makan dalam lah. Boleh pakai emas lah kalau tak bersihat tekok tu. Kalau yang biasa-biasa mungkin kerut muka. Okay, tapi so far okey lah. Untuk result okey, ubat ni memang okey. Nampak okey cun. Cepat makan. Untuk lagi untuk Korean perm first. Nampak jadi. Solid kata. Din ada tak kongsi kisah perik-perik orang kata dugaan jadi barber ni yang kata kalau tak lalu ni, kalau orang kata tak berjaya tempuh benda tu, maybe dah tak jadi barber lah, maybe jadi Maulana ke kata. Ada perik barber saya pun baru lagi. Totally saya start gunting daripada umur 17. Yalah nak kata
Kisah perit tak banyak sangat sebab saya dulu pun belajar relax. Belajar kat Giat tu pun alhamdulillah cikgu pun okey. Cikgu santai orang kata. Kata. Lepas tu kerja dengan orang pun alhamdulillah bos dapat majikan pun yang okey. Tak macam-macam perangai sangat. Lepas tu keluar pun kerja sini okey. So nak kata bab perit tu kurang. Saya tak berasa sangat daripada segi say yang sangat drop ke Jadi ataupun setakat ni alhamdulillah lancar lah. lancar lah. Tu nak cerita bab perit tu tak ada lah katanya tak ada. Alhamdulillah semua jalan lancar. Okey. Tadi deh aku tengok kedai kau ni ada seorang budak tu muda lagi baru habis KYP. Okey. Ya. Okey. Jadi dia dalam pemilihan orang kata ambil staff ke apa kan. Adakah dia kata tak apa aku boleh ajar, aku boleh cut. Ke ataupun dia tak apa dah dia nak belajar boleh je. Ke macam mana dia ambil kerja? Dia Sebab dia baru ambil fresh kan. ya betul. Jadi macam mana dia rasa tak apalah boleh ambil. Dia depend benda tu sebab kita pun tak seberapa hebat tu nak saranan nak kongsi tu ambil lah. Benda ni pun kau benda dunia belaka. Dunia belaka. Budak pondok kata. Okey. So nak ambil lah sebab hari tu dia bertanya dia nak sebab dia nak belajar. So dia tanya nak kena bayar. Kita macam kan nak bayar kita pun tak seberapa abang ambil lah kau ajar. Macam tu lah. Tak payah bayar lah abang. Jadi sambil-sambil kita menolong anak muda betul. Hari nak kerja mana tu tak apa. Okey, jadi deh sebelum kita menutup podcast kita, kita minta lah sikit sepatah dua kata untuk dia bagi kepada baba-baba baru, baba-baba muda. Sebab sekarang baba ni dia dah menjadi tumpuan sebab macam kita tengok Pahang dia ada ACT Kuala Pahang betul. Benda tu sangat bantu bagi mesej cuma ada kalau masuk MSK ada allowance kan. Jadi boleh dia kongsi sikit kata-kata semangat supaya dia orang teruskan. Jangan patah semangat, jangan putus asa lagi. Kata semangat Saya tanya Adam kata-kata semangat. Macam mana? Benda ni dia lebih pada niat dia sendiri. Mula-mula nak tu. Minatnya. Macam saya pun nak kata minat tak ada. Macam dulu kata tadi. Keluar pondok tu baru tu dia nak baba. Nak kata minat pun tak ada. Tapi niat tu sebab kita rasa dah kita nak buat benda lagi tak. Dia pun nak belajar SPM pun tak ada. Lepas tu nak nyusah ke mak ayah lagi takkan lah. Buatlah betul-betul. Buat betul-betul. Kalau nak satu benda tu buat betul-betul. Buat sampai habis. Nak belajar betul-betul sampai habis. Jangan separuh-separuh jalan. Buat betul-betul lah. Okay, kalau nak gunting, belajar betul-betul. Yang orang kata, gunting orang tak rebut, tak sip. Gunting ni lama makan masa. Mutra buat. 2 bulan, 6 bulan insyaAllah dapat. Buat betul-betul. Macam tadi ada budak KYP yang saya ajar tu. Dia main dengan saya. Lepas keluar KYP 2 bulan, dia duduk dengan saya 2 bulan. Dia fake taper. Gini. Dia fake taper yang ini. Siapa nama dia? Aku nak dengar. Benda nama dia? Adam. Nama payment dia Adam dia? Mac-on. Mac-on nama dia. Mac-on. Shout out to Mac-on. Mana nak follow pun. Cari Mac-on. Okay. Jadi bagi Din, niat patut usaha. TikTok yang tinggi tu kena buat. Rajin. InsyaAllah dapat lah. Okay Din, kita dah berada di penghujung acara. Terima kasih kerana sudi datang ke podcast. Baik, terima kasih juga lah Kak Lut dari jauh-jauh mari sini. Dengan ajar pun sharing apa benda. Sharing seikhlas hati. Terima kasih banyak tu juga. Okay, terima kasih. Itu sahaja daripada Borak Baba-Baba.